Pengendali Harimau Malaya, Peter Klamovski memberikan penjelasan mengenai ketiadaan nama tonggak Johor Darul Ta'zim, JDT, Necho Mendes dalam senarai pemain ke kem latihan kebangsaan. Seramai 28 pemain telah dipanggil oleh pihak pengurusan Harimau Malaya untuk membawa cabaran Malaysia dalam aksi terakhir kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam minggu hadapan. Walau bagaimanapun, beberapa tonggak terpaksa disisihkan kali ini antaranya Arif Aiman dan Romel Morales selain Necho Mendes yang masih belum mendapat panggilan kebangsaan sejak sekian lama. Peter Klamovski menerusi satu sidang media memaklumkan bahawa Necho Mendes mengalami kecederaan semasa aksi terakhir bersama JDT sekaligus menjawab persoalan tentang ketiadaan nama pemain tengah itu. Necho Mendes, saya rasa semua orang lihat dia dikeluarkan akibat kecederaan, jelas Peter Klamovski kepada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Skuad Harimau Malaya bakal memulakan latihan pada Isnin di Ibu Negara sebelum bertolak ke Bangkok untuk membuat persiapan rapi menjelang aksi menentang Vietnam pada 31 Mac ini.